Kenapa keputusan kamu teruk sangat ni? Apa yang kamu belajar kat sekolah? Kamu ni malukan ayah. Yang kamu tahu, main. Phone tu memang tak boleh lepas langsung. Cuba ikut sikit kakak tu. Keputusan elok, semua lulus. Kakak. Asyik-asyik kakak. Tak habis-habis dengan kakak. Kakak. Ayah, adik ni bukan kakak tau. Adik. Cakap sikit masuk bilik. Sampai masa untuk aku. Kalaulah aku ni pandai macam kakak. Sudah untuk mengharapkan mimpi-mimpi. Andai ini tentunya Tuhan. Salah lah. Buat susah sangat lah. Dulu okey je. Adik. Nah. Kakak ada bawakan minuman kegemaran kau. Inilah. Sedap kan? Adik. Duduk sekejap boleh? Duduk sekejap. Cakap ni. Adik nak tahu tak? Kau selalu fikir kalaulah kau boleh bebas macam adik. Walaupun adik sering nampak kan, kau sering dapat pujian, akan nampak macam ceria. Tapi sebenarnya tak pun. Sebab kau rasa macam satu perempuan. Kau ni bukan apa. Aku nak sayang terbaik je. Yelah, kau kan ada sulung. Mestilah dia terbaik. Tapi benda tu pula yang buat macam aku tak boleh lah jadi dapat sendiri. Tahniah Aina, cikgu bangga dengan kamu. Kakak, ibu bangga dengan kakak sebab dah jadi contoh yang terbaik untuk adik. Kak. Adik nak minta maaf. Tak apalah, kau faham je. Esok, boleh tak kita main sama-sama? Adik janji takkan gaduh-gaduh dah. Okey? Kita sorak-sorak je esok. Boleh ke? Mestilah boleh. Takkanlah tak boleh. Tapi aku ada satu syarat. Boleh? Kita kena belajar dulu. Yelah, tadi kan kau cakap kau pandai. Mestilah kita pandai sama-sama. Baru ayah bangga dengan kita. Agak ajar kau. Okey, jom kita belajar. Kau ada di kalaku suka, di kalaku duka. Setiap tangisan dan Kaki aku. Kak ni relax lah. Macam ni baru dah seronok. Banyaklah kau. Kita sakit kan ni. Aduh. Dah dah. Jom. Aduh, tolonglah. Sakit ni. Aduh. Adik nak tahu tak? Tadi kan, takut jatuh tadi kan? Aku rasa macam seronok sangat. Rasa macam perempuan tu hilang. Yelah Kak tu tak perlu pun jadi sempurna untuk orang lain. Kadang-kadang kita ni kena jatuh dulu untuk berjaya. Dah, jom adik. Sakit ni. Takkan